Kalau korang belum lagi cuba pergi dengan kereta ke Hat Nyai, ini adalah video yang sangat sesuai. Sebelum aku nak share, like, komen dan juga subscribe channel ni untuk tahu lagi selanjutnya 5 tempat hidden gems yang aku akan share. Okay, kat sini dia ada tempat untuk kita beli insurans, tapi banyak tau. So kena pilih wisely lah untuk beli insurans ni. Okay, selalunya kami akan pergi beli dekat hujung sekali. Dekat hujung tu dia ada tempat beli insurans. Lepas tu nak buh minyak sekali, and kita sekali boleh withdraw duit dan buat insurans. Dia package semua lah. Withdraw duit, tukar duit. Tak boleh withdraw duit, boleh tukar duit je. So minyak tak berapa nak ada, kita timbul kat sana. Minyak banyak lagi. Okay, kalau kat sini tau, korang tengok ada stay hotel tepi ni. So dia ada insurans. Lepas tu dia ada tempat money changing, and kita boleh buat minyak. So let's go. Jadi sebelum tiba di border Thailand ni, dia ada 3 checkpoint. Checkpoint yang pertama dekat Bukit Kayu Hitam, yang mana itu border Malaysia. Yang tu korang kena keluarkan 2 pasport saja. And seterusnya korang pergi ke checkpoint 2, 3 dan seterusnya yang keempat dekat sini. So dekat sini aku nak terangkan Malaysia, yang mana korang kena duduk lane yang kedua dan ketiga. 10, 11, 9 9 yang belakang lah kan. 9 yang belakang ni dengan yang ke depan tu. Yang tu untuk Thailand. Okay. Lepas settle border tadi tu, korang kena beratur dekat sini, declare insurance. Yang ni korang kena bawa original grant kereta owner sendiri, dan owner sendiri kena turun beratur dekat sini. Okay? Danok ni tak berapa kan. Kita pergi sampai ada benda. Ada juga, tapi kita pergi sampai Hat Nyai lah, sampai-sampai kan. Kat sini boleh tukar duit ataupun nak beli SIM card. Beli SIM card dekat sini murah sikit. Sebab harga dia berapa bang? Tak pasti 80. Tadi abang beli berapa? Buat top up dia tadi. Oh, top up je. Top up untuk sebulan. Top up untuk sebulan. Okay. 200.5 baht. 200.5 baht untuk sebulan. Okey lah. Saya tahu Selcom je. Okay. Selcom roaming untuk 3 hari RM30. Okay. Unlimited data. Okay. Cuma dia limit, dia tulis dia unlimited data, tapi dia limit. Ada limit juga. 1 gig kot kalau share. RM30. Untuk saya tak berbaloi. Baik beli. Dan SIM card dekat Thailand ni, SIM card Thailand ada banyak jenis, tapi yang ada banyak coverage sampai ke Yala Patani ni, nama telco dia ICE, ICE. Pun ada banyak hari juga, ada banyak jenis SIM card tourist 5 hari, 7 hari, 1 bulan, 3 bulan. Saya beli yang 3 bulan punya. Kalau yang selalu kerap masuk Thailand, beli yang 1 bulan, 3 bulan punya. Nanti kalau dah habis, top up je 200.5. Okay, ni kita dah Sadao. sampai Sadao. Sadao ni pekan dia macam ni. Dia ada balai polis, dia ada bomba. Lepas tu dia ada sekolah. Tak nampak bomba yang ke mana. Ada. Ni pekan-pekan dia macam ni lah. Ini ada tempat makan juga, tak? Ada? Oh. So sini nama dia Sadao. Kalau nak pergi ke Padang Besar, Betul, Padang Besar ambil ke kiri. Pergi ke Hat Nyai depan. Daripada Danok ke Hat Nyai berapa minit bang? 45 minit macam tu. Ni sekolah dia, Kristi Neva. Dekat sebelah kiri ni adalah pejabat pendidikan daerah, Siam punya, Thailand lah. And kalau korang nak tahu, sepanjang daripada perjalanan daripada Danok pergi ke Hat Nyai mengambil masa 45 minit. Dan dalam tempoh tu, dekat bahagian Sadao ni, dia ada banyak Muslim sikit lah. And
sebelah kiri dan kanan, kalau korang alert, dia ada masjid. Jadi korang boleh singgah kiri ataupun kanan masjid. Oh ya, dekat Thailand ni sebenarnya dia awal 1 jam daripada Malaysia. Contoh dekat Malaysia pukul 4 petang, dekat Thailand pukul 3. Jadi waktu masuk Zohor tu dia lebih awal. Contoh Zohor pukul 1.30, Thailand pukul 12.30. And dia habis pun Zohor dalam pukul 3 lebih. Tapi Malaysia pukul 4 lebih kan. Jadi kena alert dekat bahagian tu. Okay? Jangan terikut-ikut pula dengan waktu Malaysia. Untuk tempat makan yang menarik dekat sini, yang pertama kita akan pergi ke Central Festival. Dekat sini kalau korang tak berhenti dekat Central Festival memang sangat rugi, sebab dekat bahagian bawah Central Festival tu banyak sangat makanan yang viral yang korang boleh try. Antaranya taro dan juga air limau perahan yang sangat sedap tapi harga yang murah. Jom. Selepas 45 minit kita daripada Danok, maka jumpalah Central Festival. Ini dia, korang tengok ni. Kalau kita naik daripada flyover ni, dia akan nampak satu bangunan yang besar. Belah kiri ni adalah Central Festival dan belah kanan adalah Makro. Dekat sini kita kena bawa keluar pasport. Tapi pemandu je tau, sebab dia akan check bonet ada apa, untuk in case keselamatan lah. Okay, so korang kena bawa keluar untuk driver punya pasport. Tak berubah banyak dia orang punya shopping complex, sama je macam kita. So korang sampai je dekat sini, korang turun terus dekat bahagian ground floor. Jangan lupa parking dekat bahagian tingkat 1.5. Jangan parking dekat bawah sekali sebab ada parking dekat situ. Okay, sesudah sampai dekat sini ground floor, korang turun. Ini korang nampak ni, banyak makanan halal dekat bawah ni. Dan jom kita pergi dekat Taro Fries. Taro Fries ni memang antara yang orang akan singgah lah. Jadi kalau korang tak singgah memang sangat rugi lah kan. Okay, kalau korang nak suggestion untuk Taro Fries ni, korang ambil lah spicy cheese. Spicy cheese ni memang kena tekak lah, memang sangat sedap. And banyak lagi makanan-makanan dekat sini korang boleh try, kena dengan tekak masing-masing. Okay, ni